Okey, hari ini kita akan kupas satu kisah besar. Kisah tentang macam mana Nusantara, sebuah dunia Melayu yang dulunya bersatu padu, akhirnya terpecah belah disebabkan oleh cita-cita kuasa penjajah selama beratus-ratus tahun. Jadi, persoalannya, macam mana satu perjanjian yang ditandatangani non jauh di London boleh membahagikan sebuah dunia? Untuk faham semua ni, kita kena undur ke belakang sikit. Tengok macam mana rupa dunia ni sebelum orang luar datang. Kisah kita ni bermula di sebuah dunia maritim yang pada masa tu sangat sibuk, sangat kaya dan semuanya saling berhubung. Bayangkan ya, untuk berabad-abad lamanya, rantau yang kita kenal sebagai Nusantara ni, ia bukan macam negara-negara yang ada sempadan macam sekarang. Tak, ia lebih macam satu jaringan besar kerajaan-kerajaan yang saling berhubung melalui perdagangan, agama dan budaya. Dan di tengah-tengah semua tu, pusatnya ialah Kesultanan Melaka yang sangat gah sampaikan digelar Venice di timur. Tapi, semua benda yang berlaku di seberang dunia tak lama lagi akan mengubah segalanya di sini. Segalanya bermula bila semangat baru untuk meneroka dunia dan menyebarkan agama mula membara di Eropah. Kapal-kapal dari Portugal dan Sepanyol pun mula berlayar untuk menuntut kekayaan di timur. Dan sasaran utama mereka sudah tentulah Melaka. Kalau gelombang penjajahan pertama datangnya dari kerajaan, gelombang yang seterusnya pula didorong oleh sesuatu yang baru dan jauh lebih berkuasa, syarikat mega. Pada awal tahun 1600-an, dua gergasi korporat ni muncul, Syarikat Hindia Timur Belanda atau VOC dan Syarikat Hindia Timur Inggeris EIC. Dua-dua ni bersaing sengit untuk kawal kekayaan rempah ratus di rantau kita yang sangat lumayan ni. Okey, yang ni memang menakjubkan. Skala dia, cuba bayangkan, 7.9 trilion dolar. Itulah anggaran nilai VOC kalau ikut duit hari ni. Ini mungkin menjadikannya syarikat paling bernilai dalam sejarah. Jadi, kita bukan cakap pasal syarikat biasa. Ia adalah sebuah kuasa ekonomi global yang lebih kaya dan berkuasa daripada kebanyakan negara pada masa itu. Sebabnya, syarikat-syarikat ni bukan sekadar berniaga. Mereka berfungsi macam sebuah negara. Mereka ada tentera sendiri, boleh isytihar perang, buat perjanjian dengan raja-raja tempatan dan buka tanah jajahan. Macam yang Belanda buat bila mereka bekerjasama dengan Kesultanan Johor untuk tawan Melaka daripada Portugis pada tahun 1641. Dan sekarang, kita sampai ke detik yang paling penting. Detik di mana satu konflik di Eropah membawa kepada perpecahan kekal di Kepulauan Melayu. Selepas berperang bertahun-tahun di Eropah dan di Timur, akhirnya Britain dan Belanda pun duduk semeja. Mereka kata, okey, dah tiba masanya untuk kita selesaikan semua ni. Dan mereka pun mula membahagi-bahagikan kawasan pengaruh masing-masing. Jadi, inilah pertukaran besar yang berlaku. British serahkan semua kawasan mereka di Sumatera, termasuk Bengkulu, kepada Belanda. Sebagai balasan, Belanda serahkan Melaka dan lepaskan semua tuntutan mereka ke atas semenanjung Tanah Melayu kepada British. Nampak mudah kan? Tapi inilah akibatnya yang paling besar. Satu garisan yang dilukis atas peta di Eropah tiba-tiba jadi sempadan sebenar di sini. Buat pertama kalinya, Kesultanan Johor Riau yang besar tu terbelah dua. Satu budaya, satu bahasa dan satu bangsa dipisahkan oleh satu garisan khayalan. Dengan Belanda sekarang tertumpul di Kepulauan Selatan, British pun memulakan proses mereka. Satu proses yang mengambil masa 100 tahun untuk mengukuhkan kawalan mereka ke atas seluruh semenanjung Tanah Melayu. Perlu diingat, ini bukan satu penaklukan besar-besaran, tapi ia adalah satu pengembangan kuasa yang dibuat secara perlahan-lahan dan strategik, melalui perjanjian, diplomasi dan ada kalanya ugutan ketenterahan. Nampak macam British ni baik kan? Mereka kata, kami cuma letak seorang residen untuk bagi nasihat kepada Sultan. Sultan masih berkuasa. Tapi, realitinya, sistem residen ni sebenarnya satu cara halus untuk pindahkan semua kuasa yang sebenar, kuasa ke atas keuangan dan pentadbiran negeri, terus ke tangan British. Okey, jom kita tengok apa kesan jangka panjang pemisahan zaman kolonial ni kepada kita dan tanah air kita. Kesannya memang sangat mendalam. Dari segi ekonomi, kekayaan tanah kita dikaut untuk kepentingan industri di Britain. Dari segi masyarakat pula, dasar pecah dan perintah mewujudkan masyarakat majmuk yang terasing antara satu sama lain. Dan dari segi geopolitik, terhasillah sempadan yang kita lihat hari ini, yang memisahkan Malaysia dan Indonesia sebagai dua negara yang berbeza. Dan pada akhirnya, mungkin inilah warisan yang paling kekal dan paling menyedihkan, perpisahan sebuah bangsa serumpun. Ini membuatkan kita tertanya-tanya, apa agaknya yang akan jadi sekiranya rantau ini tidak pernah dipisahkan?